Tarik ke atas. Sambil gulung tarik ke atas. Ha, macam tu ya. Gulung lagi. Okey, tarik ke atas. Okey, besar-besar. Allah, putus. Putus. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Hantu Ikan channel. Hari ni saya ada trip mancing. Mungkin kita akan turun berlima dekat Rakit Zan. Rakit Zan 1 Teluk Sengat. Yang mana rakit ni dah dipindahkan ke tapak baru. Dah lama juga tak naik rakit ni. Hari tu saya naik rakit hijau kan. So ni rakit kuning. So hari ni kita orang berlima. Ada 2 angler baru. So angler ni betul-betul baru beli joran. Kira newbie lah. So dia nak rasa macam mana pengalaman memancing tu apa semua kan. Jadi kita bawakan dia. Seorang lagi tu belum sampai. So inilah anglernya. Halo. Berbaju kelabu, rod pun colour kelabu. So hari ni dia nak cubalah mancing. Dia nak tengok apa ikan dia dapat hari ni. Jadi stay tune guys. Aku selipar Al tu aku kenal. Okay guys, saya tak jadi naik 5 orang. Saya ada 9 orang kat atas ni. Dia orang buat surprise. Lepas tu kenapa cik boleh bawa rambut dia orang? Saya memang bawa je kawan-kawan kan. Tak boleh rasa. Aku memang tak ni. Sebab dia tengok Al punya story. Tengok ni Al. Dia buat bahasa dia Okay, nah, thank you lah beli perambut dengan aku Ya, tadi Aku yang beli tau. ada 4 orang tau. Kau berkira lah ni. Mana bilik satu? Kau Ni apa? Ada kitang ni, ada 2 satu lagi. Okay, thank you Dah, kau punya sesuai. Ni Anis ni. Kau kili. Buat sendiri lah. Alah. Mana loop yang kecil? Ada? Dapat pari tu. Dia tahu ungar. tak. Mana? Merah yang tadi abang. Oh, itu lagi pergi air mati. Dapat juga. Saya dapat bawal emas, daun baru, kitang. Ni yang kecil ni kan? Air joran mana? Kat lantai bang. Ni Ambil. kecil kan? Ni besar. Kan ada 2 ni. Saya nak harga Ada tengok mancing tadi. Saya tak ambil bilik. Bukan? Ni buka kan? Ni tak payah pakai. Okay. Itu mana yang kecil? Loop mana yang kecil ni kan? Lepas tu masukkan ni. Function Okay, function dia untuk letak umpan. Oh, ni untuk letak umpan. Ni nanti letak batu. Ni batu ladung yang kita beli tu. Oh. Sekejap lepas. Maksudnya Dia lagi ada lepas. dua Ya, je. 2 mata. Lepas. Dewan tak buat batu kan? Bawa. Kilinya ni. Lepas tu Farah ni. Suruh torak. Oh, torak guys. Torak guys. Ikan pertama. Mana Farah? Bukan tu udang. Macam mana Farah? Lawan lah. Mana pula? Lawan lah. Buat udang. tu je. Udang pun buka kat sini ke? Tu berapa? Udang. Awak ajar Haji paling jap. Oh, kepala. Buka kan terlepas pula. Dah, Alhamdulillah dah strike. Besar pula tu. Alhamdulillah dapat buat kasam. Kasam. Gunting mana awak? Kecil lah. Gunting tak Farah. Gunting mana? Ni atas. Barang-barang satu tempat senang je. Rasa tarik je. Boring agak ni. Nak balik dah? Bang, hantarkan dia balik. Apa nak balik? Nak balik? Dia tak mancing bang. Lagi balik joran Ni pun besar. Kalau boleh kecil lagi. Ini kalau boleh jangan tarik sampai kili ke ring. Nanti ring boleh rosak. Jangan gelilah mancing ni. Ni rumput kan. Sekejap, kalau boleh. So kalau kamu nak keluarkan dia balik kan, macam mana cara dia saya cakap dia. Ni kan longgar kan, spool ni. So bapak boleh keluar tali. Boleh tarik gitu je. Cuba.
Baling. Alah, takutlah. Tak apa, tengah lapang ni takkan berbelitnya. Ni macam ni. Sebab kamu tangan kanan. Ni satu jari je. Ambil. Okey, pegang rod ni. Ni betul. Ya, lepas. Ni pegang macam ni, satu jari je. Hold Cik, kalau cik tangan mana? tangan kanan lah. Hold tapak tangan ni macam ni. Macam grip ni. Satu jari masuk sebelah ni. Okey. Lepas tu ni buka. Ni unlock. Tolak je. Okey. Pegang ni bawah. Okey, anu belakang. Dari belakang tengok orang dulu tau. Umpan pun macam nak tercabut kau pasang. Alah, Itu ikan malu lah. macam tu je habis lah. Ada apa? Ada power waktu baling. Tata dah tertanggal udang ni ada. Tengok Umi baling. Macam ni kena ada power. Waktu baling tu release jari telunjuk ni kan. Dah release dah. Tu kan di depan. Ada power sikit mau baling. Saya punya ketuk. Saya punya. Masa nak ayun tu. Nah, letak loceng. Mana bang ketukun? Hijau kuning. Dua je tu Bawah ni lagi. Bawah udang. Tak muat ni tong ni. Semalam dia orang pun setengah tong. Tong macam gitu. Taklah, saya ada cooler lah satu lagi. Yalah. Ini untuk ikan tau. Farah tunggu depan joran. Masuk umpan jangan nampak mata kail tau. Batu 5. Baling sana, dah sini dah. Cek dah. Kenapa? Lock dulu, lock. Lock ke mana? Kamu buka lock ke tadi? Buat apa? Buka. Naikkan dulu mancingnya. Dah, lepas. Gulung. Baik. Tolak sana sikit. Tak ada. Farah, masuk umpan tu jangan nampak mata kail tau. Masuk betul-betul. Jangan macam sikit je lekat dia. Cik ni makin ramai lah geng mancing dia macam ni. Duduk belakang tu. Wow. Macam ni kawan. Itulah ni siapa suruh gerak lambat. Aku rasa memang orang baru ni perangai lah. Balik sini. Farah, kalau nak air baling sana dapat kan? Okey. Rezeki kan luas. Nak gulung jangan macam ni. Okey. Mana tahu takut benda tanggal ke apa. Tak ada, tanggal ada Dah laju. ada perambut lain. Dah besar-besar gitu tarik, goyang-goyang. Ramai tak kena. Nak jauh kan saya baling? Sana. Kamu ada power waktu baling ni. Letak sini tu. Letak loceng tu. Siapa ni letak je lah satu tempat Aini. Tak boleh bang, nanti gaduh. Nanti gaduh. Sandor sini. Ada kursi tu Farah nak duduk. Aduh, kelakar lah. Yang dua ni semua saya sama. Jom kita try kitang. Apa? Yang dua ni semua sama. Yang aku tak ada tulis satu depa lebih tu sama. Kau ini ni. Saya lah mancing lah. Mancing je. Ini kurang lah mancing je. Try kitang lah. Ini try pisang. Apa lah? Ikan saya mana dah hilang? Ni tu ada buat jangan korang rambut kitang tu. Seorang satu aku bagi. Mana aku punya ikan? Farah. Sekejap Farah. Farah pegang. Dah kena tu Farah. Dah kena. Ada rasa berat? Ada? Ada rasa berat? Baju dia yang kelabu. Pegang ikan ni, rod sebelah, turunkan rod.
Tebal? Full lama. Tebal lah guys. Anak tebal. Datang Ya, mak. parah ni lah ikan idaman. Tebal bibi. Tebal bibir. Umi dah naik tebal guys. Alamak, tak senang duduk lah guys. Tebal guys. Janganlah, jangan yang lain. Berat Jadi ni. Duri besar. Oh, ini aku takut. Ambil. Kenapa ada? Abazan tukang kutik ikan yang kita dapat tu. Tadi yang tolong cabut semua tadi. Dia mau. Ya dah diam. Tapi abang Masuk YouTube boleh? Ya, mancing aje lah. Cari ini. Ilmu. Cari ilmu. Baik. 1, 2, 3. Okey boleh. Ambil belah kanan. Duduk belah kanan. Pari ni. Kitang. Kitang Berenang. Jangan masuk dah. Alhamdulillah guys, kitang. Ngam-ngam aku kena kat bibir tu. Weh, mananya ada kitang. Ui, jangan lagi ke Farah. Ui. Alamak, dia dah belit dengan Farah. Kitang. Ui, banyak ada. Alhamdulillah. Saya nampak. Adin, pindah je. Ni kitang nama dia. Kitang tadi? Ni bukan kitang. Apa? Ini glamour. Glamorous? Baguslah Abang Zan. Duduk sini sampai malam Abang Zan. Adin, kau ni suka bawa ikan naik atas. Seram aku. Terima kasih. Abang Zan ada best lah. Oh, glamour. Alamak, sangkut dengan Farah lah. Gulung kamu. Tak payah. Sekejap. Wah, tebal lagi. Mantap weh. Oh, besar sikit weh. Datang, datang lagi besar. Tebal guys. Tu je. Pancing mana panggil mak dia? Dia panggil mak. Dia pun lagi sikit lah kata oi. Baik selamat. Kecil je. Dapat ikan. Ikan apa? Ikan geldur. Tak tahu. Gelama. Dia kat KL lah. Oh, berdebu. Kamu dengar tak drag dia keluar tadi? Adalah tak berat sangat. Ni saya punya. Sekejap duri. Tadi duri. Tapi Umi dia memang suka lus-lus dia punya tu. Lawan. Umpun apa? Umpun. Al. Ui. Lepas sikit. Dah ketatkan drag kan? Tak payah kata. Macam sisik juga. Sisik. Dia waktu senja ni kan. Waktu dia kan. Lincah sikit ni. Takut dia masuk bawah rakit. Ni sahunya. Sekejap. Duri. Oi, duri besarnya. Alah. Besarnya. Ali ikan apa? Besar gila. Besar tu. Lemak. Kandung ke? Tahniah lah Umi sampai keluar drag. Gerut. Ya. Gerut maghrib. Dah maghrib guys. Besar sangat. Tarik ke atas. Sambil gulung tarik ke atas. Macam tu ya. Gulung lagi. Okay, tarik ke atas. Besar. Allah, putus. Cik. Putus Jeb. Mata apa? Buat gap. Farah sayang. Besar Farah. Berat tak sakit mata aku? Berat gila.
Alah parah. Besar ni ikan kau ni macam ikan siakap ni. Ih, takut aku. Dah ada singki ya. Siang ikan memang tadi. Sebelum ni siang ikan kat bawah. Buat. Dengar kan? Faiza kata nak turun sini. Awak tidak. Fuyo. Sebab sini tengah ada makan. Umi punya pun dia makan tu. Mungkinlah. Hah? Tadi bunyi. Ada Pak Iza. Woohoo. Okay guys, sekarang pukul 8.44 guys. Ikan gelama torak banyak gila. Wah, tahniah Pak Iza. Inilah satu lagi model yang terbaru. Warna pink hari ni set dia semua. Yang mau main tau. Semua dah kena racun ni. Nah, pegang ikannya ni. Tahniah Pak Iza. Okay, ni suasana malam Rakit Zan. Rakit Zan 2 guys. Terang. Masing-masing tengah sibuknya. Nelayan gelama. Saya pun sampai tak ada masa nak merekod ni. Rehat jap. Sekarang air surut habis. Tapi walaupun surut habis ada ke hasil. Depan ada nyamuk ah. Sangkut dah ni. Tak. Huyo. Ish, gerut. Tepi. Tak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. 1. 3. Fuyo, besar syut. Saya tadilah. Alhamdulillah. Tuan ni gerut. Saya salin tadi kan. Nadra. Gerut. Saya sawak kan. Dapat kuning tu. Nadra, gerut Nadra. Tu kan kuning ekor dia. Gerut. Kata kalau kuning ekor baru Bukan tu. tu. Awak nampak tak bintik-bintik yang atas tu? Ni. Yang tu. Tadi I dapat macam ni. Alhamdulillah. Wah, Allah. Ikannya jatuh. Allahu Akbar. Pekja. Ikannya gelama. Elok kelepuk jatuh. Ada? Hati-hati. Panjangnya. Pusat lah. Anis, tolong Nis. Ada dia bagi Pak Iza ada tu. Weh, besarnya. Farah. Duri. Besar macam ni. Kau punya sisik Alhamdulillah lah. Rezeki mak ni. Okay, ni. Dia lain-lain ambil. Okay, dia datang. So, Tak boleh. Dekat bawah. lalu bawah. Lepas. Masuk. Ingatkan sisik ni. Tapi besar juga lah. Farah. Sedap tu layan ni. Sakit tangan. Farah kat dalam kan? Buta. Tadi dengar suara dia. Duri besar pun duri besar lah. Itu dekat tempat biasa. Berat. Sawuk tu berat sebab tu aku tak larat. Dah angkat dulu kan? Aku nak angkat jari. Oi, besar siut. Lagi besar. Aku fikirkan sisik bah. Tak apa-apa lah bah. Alhamdulillah lah bah. Boleh. Akak serba pink. Ada ikan tak kak? Awak tak tahu? Ini kali kedua saya, jadi saya tak berapa nak ada experience. Awak rasa macam ni tak? Ada kan? Nekan-nekan tu. Aduh, awak ni macam mana ni? Wah, awak dapat ikan lah. Okey dah. Besar lah awak. Dia saja kacau, biar je. Mi, ikan Pak Iza. Nampak? Lampu tu. Oi, kecil-kecil. Ya, aku tak tahu dia atas. Okey. Lapar!
Oh, ni berat. Gulung aku yang tu. Tok, lapar. Lapar. Ni yang nganyi tu dah ini. Aku nak kayu. Lapar. Aku dapat tahun kali. Eh, Ada weh. berat ni. Oh, lupa. Asyik aku je pegang saut ni. Dah kau pegang. Tak tahulah duri ke apa, agak-agak sisik lah. Nah. Kau dapat apa? Alhamdulillah. Nis, tolong suluh Nis. Ikan merah. Tolong suluh, tolong saut Nis. Kan merah. Ikan merah ke? Bukan. Tak nampak. Ikan merah duk. Ikan merah. Betul ke? Wih. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku. Kita dah ambilkan apa-apa yang tadi tau. Bukan doh. Di sembahyang maghrib tadi. Al cakap. Astaghfirullahalazim. Nampaknya aku yang pecahkan rekod. Siapa cakap dengan Al tadi? Allahu Akbar. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Lapar. Lapar. Jangan nekan-nekan lah. 300. Alhamdulillah rezeki mak aku. Di, ikan merah Di. Ya, Di first time Di dalam hidup kat rakit. Macam? Macam? Tukar, udang kopek semua. Baling sini. Alhamdulillah. Dapat juga. Terima kasih Di. Alhamdulillah. Allah yang bagi. Itulah. Mida. Terima kasih Di. InsyaAllah. InsyaAllah. Pakai udang kopek semua. Dapat betul. Dah habis lah. Tunggu tadi. Alhamdulillah guys. Walaupun dia kecil guys, tapi kita baru je berdoa tadi. Allah bagi. Jangan layan ganas-ganas. Lag je. Gaul-gaul macam ni, tarik. Gaul-gaul, tarik. Gaul-gaul, gaul. Tarik. Berat tak? Tak. Tak. Berat. Berat? Tak tahu. Berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Tu weh besar. Pak Izzah angkat sikit, tunjuk kamera Pak Izzah ni. Gelama torak. Nampaknya Pak Izzah dah pandai mancing. Tahniah pada baju pink, baju silver dah tombang. Okay kan, sekarang dah pukul 1 pagi. Semua orang belum tidur lagi kecuali ini dia. Dia baru bangun. Bangun-bangun je makan. Okay, Kak Ji masak Maggi. Fuyo, bukan Maggi je. Tolong ke tepi sikit, ada menu lain. Ada odeng. Mana dapat periuk besar tak? Kat bawah tu. Baik-baik panas. Terbaik Sendok guys. sampo je. Ini macam kalau buat trip lagi dengan dia orang ni. Ini mangkuk ni. Memang terbaik. Tapi dia orang scam kita orang. Dia kata dia tak datang. Wah, asam. Itu pun nak marah lagi ke apa? Tak marah, kecewa. Dah tebuskan kecewa kan? Habis tu tak payah depan-depan. Tak selesa. Dah, nanti mi tu kering. Okay, jom makan guys. Kita makan, kita makan. Mari. Farah betul lah Farah. Yang tadi Farah. Jangan yang terlepas tadi Farah. Longgar sikit. Ada ni? Ada. Sauk. Tadi memang tengah longgar ke apa? Tak. Oh, sedap ni. Joran lain jangan turun dulu sebab ni 10 LB. Cahaya siap drag dia. Kau dengar ni? Sedap sikit dengar. Farah punya. Farah punya. Seorang. Ada. Ada. Oh, dia tak nekan ni bila dekat ni. Allah Akbar. Besarnya duri Aku Ya. nampak duri. Dui. Okay, Nin. Alhamdulillah, Nin. Farah, ambil gambar Farah. Menjerit reel. Kau tak tahu. Kau tak tahu Farah dia punya terkejut dia. Pasal rod dia dah nak cium air. Suruh Farah ambil gambar. Sorry dapat. So Farah. Sarah dulu. Umpan apa ni? Umpan udang kopi. Macam berat ya? Berat tak?
berat. Tak berat macam duri. Oh, keluar. Tak apa, depan sikit lah. Kau nak takut Kau kenapa? cakap apa? Iyalah. Kau dia masuk bawah rakit. Tak apa, tarik. Ketat. Sikit je. Oh, tak apa. Cepat-cepat dia dah masuk bawah rakit ni. Taruh je. Ya, sok. Taruh, Okey, naik. Okey. Sisik. Jap. Huhu. Apa ni? Dui. Kau ni bagi harapan palsu ambil. Kata aku teraya. Allahu akbar. Okey, naik. So. Alhamdulillah. Ya, itu dia. Senangin. Beratnya kau ni. Senangin antarabangsa. Itu dia guys. Dek Nan dapat. Alhamdulillah. Ui, ada ikan lah Mi. Ikan apa tu Mi? Macam besar je Mi. Wah, tebal pipi lah Mi. Alhamdulillah. Dari tadi ni. Tebal pipi guys. Dah lama saya tak tengok. Diam-diam dapat tebal. Itu tu Sekejap. Dia telan dah. Weh, besar lah tuka ni. Aduh. Ni sangkut dengan siapa? Itulah aku cakap. Sekejap. Aku letak jari. Baik. Aku takut dia libas. Taklah. Teguh. Ya. Tak lu. Okay geng, selamat pagi. Sekarang dah pukul 7.20. Ada yang dah sibuk masak, ada yang masih tidur, ada yang dah start mancing dan ada yang dah strike pagi. Tengok ikan apa pagi ni? Duri ni. Kau. Wah. Mid nak. Boleh angkat. Boleh. Kau depan sikit ni. Kau jangan takut. Ikan gigit kau pun. Kenapa ni? Tak tiba-tiba. Naik lu. Alamak. Aduh. Wah, ikan sisik lah. Aduh. Jap ni. Besar ni. Jap. Oh, Oh, tebal pipi. unga. Tebal pipi. Pipi. Ada bintik-bintik. Tebal pipi. Alhamdulillah. Weh, besar weh tebal pipi weh. Udang Udang. Ada opek. Aku boleh tak? Guys, strike udang. Strike udang pula. Sekejap aku letak. Ni apa? Nama dia? Tebal pipi. Tebal pipi guys. Strike pagi Dek Non guys. Alhamdulillah. Tak tidur. Oh, strike yang kedua guys. Gerut. Nah. Alhamdulillah. Ikan sisik nampaknya. Tapi hari ni punya ikan dah besar. Okey, kita makan dulu lah. Kita makan ikan makan. Cukatilah nak minum. Okey, makan dulu guys. Kak Ji mak kau Kak Ji masak. Apa sih? Dia berat je. Pelan-pelan. Dia lawan. Sekejap ni. Sauk. Buat longgar. Biar. Biar je. Ketat sangat ke tu? Apa tu? Ui. Alah. Duri. Besar. Sekejap. Tak nak. Besar. Ui, bosor ni. Dah tak payahlah sauk. Ya, itu dia Pak Izzat strike. Fuyo. Gulung lagi. Okey dah. Ikan apa? Saksikanlah. Masa ada 2 ekor. Aku rasa ni buntal yang makan ikan ni lah, pancing Farah tadi. Bau liat mat. Huish. Ui, apa? Lama besar. Wak sikit je wak gelama tu wak. Molot dia. Okay guys, gelama guys.
Kau diamlah Taski. Kau ingat aku tak kenal ikan bilis dengan ikan paus? Apa sal akunya ni dah jalan-jalan ni. Tapi kalau Aidin dapat aku tak cari tau. Kau jangan cakap Aidin dapat ikan besar sebab tak ada. Oh, lama. Mek, dia tak sayang aku dapat tebal bibi besar. Ya, tebal bibi. Gelama dia dekat 80 ekor dok macam ni. Gelama dia besar-besar dah sini. Besar-besar. Gelama aku paling besar tau. Nampaknya ikan yang menganas. Kalau betul dia, sebab aku tahu dia. Ada men. Dia awak dia. Dia ni macam Tok Nujum Dia macam boleh nampak benda dalam air. Kau ada bakar kemenyan ke tadi? Alamak, tak ada men. Dah terlepas men. Oh men. Bodoh. Umi dengan rambut serabai dia. Kau nampak tak Nis? Joran dia. Kenapa agak-agak sisi? Ya Allah. Dia bawa lagi. Baik. Ni joran siapa Ke bawah ke sikit joran ni. Oh, duri. Besar siot. Sauk je lah. Sauk je lah. Sauk je lah. Ni macam malam tadi punya. Bawa kita lah, tempat Bibi. Saya sama. besar ni macam lagi besar ni. Tak, kau tengok saya sama. besar siut. Bagi buka dia. Ni macam ni. Besar siut. Besar siot. Hantar sana lah Lendi. Apa? Bibi siut. Bibi ciba. Ciba tak ada juga. Umi dapat yang kasar-kasar lah. Tapi macam tak juga. Berat macam tadi? Macam lebih kurang. Sauk. Nak sauk tak? Tak payah. Kopi ni kalau makan dengan biskut abseng. Ada lah, ada benda tadi. Sana tu. Biru. Ish. Panjang. Dia juga. Oh, besar siut. Alhamdulillah. Boleh. Tepi kan? Bismillah. Allah, besar siut. Sonya. Besar siut. Alhamdulillah. Jangan letak bawah. Kau tak faham bahasa Melayu ke? Angkat terus bawa pergi sini. Besar gila. Ni dengan Ainin. Ni sangkut dengan Ainin. Kejap. Sana pegang. Dapat ikan marah. Kejap. Kau tengok Ainin. Dia uruskan autism tu. Jadi. Dah jadi roundabout ni. Ikan apa ni men? Sampai dah malas nak cabut loceng. Aku letih ni. Ya, bolos men. Pening lah men. Bolos men. Wow. Kayu. Wow, keluar lagi. Berat. Yoi. Pada kecoh. Dia tak sedar ni dia punya kena makan. Nak masuk bawah raket. Wow. Lagi. Sauk ah. Masuk bawah rakit ah. Sauk. Bosok. Lagi besar. Ni ada telur ni. Ini besar-besar betul lah duri dia. Janji layan best. Besar siot. Ni
Yo, saksnya. Okey geng, sekarang dah pukul 12.40. Kita orang pun dah terlalu penat dan terlalu letih untuk melayan ikan-ikan kat sini. Ikan-ikan laut kat sini. Tapi memang mantap. Sebab memang tak bosan. Memang best. So saya decide nak kemas-kemas. Abang Zan ambil kita orang pukul 2. So kita orang nak tolong kemas-kemas rakit semua. And saya nak upkan hasil. Saya tak mau tunjuk muka saya pasal muka saya dah gelap. So inilah hasil kami. Kita ada gelamur yang besar-besar. Gelamur torak kan. Ada tebal pipi, ada 1, 2, 3, 4 ekor, 5 ekor. Ini yang paling besar lah kita ni. Ada ikan merah, gerut, kitang, dengar. So sini memang dia punya ikan duri, dia memang ikan-ikan laut betul lah. Nak jumpa kecil-kecil tu susah. Ni torak. So okay, ni ada lagi guys. Nampak tu. Saya tak terdaya nak nyusunnya. Terlalu banyak guys. So alhamdulillah trip kali ni berjaya mengumpul hasil-hasil laut. Jadi boleh buat lauk lah balik kan. Sedekah-sedekah kat jiran kan. So mereka pun dah penat. Ni paling penat. Tidur je. Jadi kita orang nak kemas-kemas. Lepas tu kita orang nak balik. Okay geng alhamdulillah rezeki. Okay bye. Bye, jumpa lagi. Ya dia nak. Okay, tamat misi kita guys. So bagi sesiapa yang dah tengok channel kita orang ni, minta jasa baik korang subscribe channel kita orang, okey? Jangan skip iklan. Kenapa admin tak rekod muka? Admin penat, admin barai. Admin tak tidur. Okay, bye guys. Bye. Bye. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Sebelah ni. Gerak lu ni. Dah salam kan? Salam mainan. Jangan sini tak marah. Lawanya muka. Salam lah cepat. Jadi awak cepat. Elok balik. Terima kasih. Jumpa lagi. Aku tak suka durian. Tak ada bau lah. Ni baby lagi. Kau dah salam. Ambil lah ulu. Salam 2 kali. Thanks for watching. Please subscribe.